Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di uh, hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita interview seorang ustazah yang bernama dikenali sebagai Ustazah Nurin. Jadi untuk pertama kali ni kita minta Ustazah Nurin terangkan tentang diri beliau, nama dan juga bermula sekolah bermula sekolah menengah di mana dan belajar sampai mana. Dengan ini kita nak Ustazah Nurin ceritakan sedikit tentang pribadi beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama diberi Nurin Hanani binti Muhammad Asri. Ibu kepada Nur Ulin Nuha binti Muhammad Syawarizal, Muhammad Attaullah bin Muhammad Syawarizal, Muhammad Atuf bin Muhammad Syawarizal, Nasir Ulwan bin Muhammad Syawarizal. Alhamdulillah, saya bersekolah masa Form 1, sekolah dekat Sekolah Menengah Irsyadiah di Batu 26, Bagan Datuk. Lepas tu Form 2, ayah ajak balik KL balik. Jadi ayah kata, Ayun cuba hafal Quran nak, kata. Lepas tu Alhamdulillah lah, okey lah, Ayun cubalah, kata. Ayah hantar dekat Mahat Tahfiz Darul Furqan di Padang Balang. Bermulalah perjalanan untuk menghafaz Al-Quran lah. Alhamdulillah, dalam 4-5 tahun jugalah. Lepas tu ambil Qismu Arabi dekat Darul Furqan juga. Lepas tu teruskan ke APID, Akademi Pengajian Islam dan Dakwah dekat Manjung selama 3 sem. Lepas tu sambung dekat Kolej Darul Hikmah di Bangi. Habiskan 3 sem lagi. Lepas tu kahwin. Oh, maknanya ustazah Form 1 tu setahun jadi di Irsyadiah tu, setahun. Lepas tu ayah ajak balik ke KL dan terus menghafaz Al-Quran selama 3-4 tahun. Selepas itu habis belajar, sambung Qismu Arabi. Lepas tu ada mula selepas Qismu Arabi tu sambil mengulang Quran. Lepas tu ingat ada azam lah nak cuba buat syahadah. Ada di Tahfiz, Raudah Tahfiz. Di mana tu Raudah Tahfiz tu? Di Sungai Serai. Ulangan lah. Dan lepas tu ustazah sambung pengajian di APID dalam jurusan syariah, diploma. Lepas tu sambung lagi di Kolej Darul Hikmah dan habis maksudnya ustazah keluaran ustazah diploma syariah. Alhamdulillah. Baik ustazah, kita nak cerita sikit, nak kongsi sikit dengan masyarakat ni kan. Bila ustazah apa perasaan ustazah ketika nak menghafaz Al-Quran tu? Boleh ustazah kongsikan sikit? Masa mula-mula ayah ajak tu, ayah kata, Ayung jom kita cuba belajar ni nak hafal Quran nak, kata. Saya cakap, banyaknya ayah, macam mana nak hafal tu kan. Rasa macam mustahil lah juga kan. Lepas tu Alhamdulillah lah, berkat dorongan ayah. Lepas tu ustazah yang sangat-sangat memahami, Alhamdulillah, Ustazah Habibah binti Darus. Terima kasih ustazah. Lepas tu Alhamdulillah lah, meneruskan jalan-jalan tu kan, mujahadah untuk menghafaz Al-Quran. Itulah selalu cakap kalau dengan anak-anak tu, kata ibu tahu bukan sesuatu yang mudah, kata.
Memang kita kena kuat kata kan. Dan kita uh, perjuangan kita ni bukan setakat di sekolah aja. Perjuangan ni seumur hidup. Dulu sampai ustazah ibu kata, kalau ada anak perempuan, tak nak bagi anak hafal Quran, kata. Tahu beratnya tanggungjawab tu, kata kan. Asalnya memang anak Nur Uli Nuha tu pun memang tak apa-apa nak juga bagi dia ni kan. Sebab rasa takut dia tak mampu untuk memegang, memikul apa tu kan, Amanah. tanggungjawab amanah tu kan. Tapi tengok rupanya Allah takdirkan jalannya, dia pun Allah pilih dia juga untuk hafaz Al-Quran kan. Tapi Alhamdulillah lah. Tapi itulah selalu kena ketuk lah juga kan, sebabnya banyak leka kan. Sebab kita selalu cakap dengan dia, bila awak dah pilih jalan untuk hafaz Al-Quran ni, awak kena lain daripada orang lain. Tak kira daripada segi pergaulan, pakaian, semua kita kena lain daripada orang lain. Sebab kita, Allah pilih kita untuk pikul amanah ni, kata. Ya. Alhamdulillah. Maknanya ustazah berjaya menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ustazah ada cerita menarik, satu cerita yang ustazah boleh kongsikan ketika menjadi hafizah Al-Quran. Dipersilakan. Banyak cerita menarik, tapi antara yang selalu ingat lah, Ustazah Bibah selalu pesan, jaga makan, katakan. Ayah pun memang macam tu juga. Ayah kata, kita nak memasukkan sesuatu yang mulia ni, memang kita kena jagalah, semuanya kita kena jaga. Jaga makan. Tapi ada pernah sekali tu, tak ingat masa tu, hafazan baru ke ataupun mengulang. Tapi memang kurang lancar sangat lah. Sampai Ustazah tanya, ni makan apa pagi tadi ni? Tak lancar sangat ni, Ustazah kata. Ustazah, masa tu sahur makan kan Ustazah kata, kalau nak ni kena jaga makan semua kan. Tak boleh makan benda-benda yang pelik-pelik ni. Nanti susah Al-Quran tu nak masuk. Tu antaranya lah. Lepas tu bila antara surah yang paling saya rasa sukar lah, memang menangis lah dengan Ustazah masa tu, surah Yusuf. Saya cakap, Ustazah susahnya. Ustazah kata, tak apa, kata. Ustazah kata, sambil berhafal tu, kena tengok makna dia, jalan cerita dia, insyaAllah Allah mudahkan, kata kan. Memang kena mujahadah lah, Ustazah kata. Mungkin surah tu dia banyak dialog kan? Kan? Jadi perkataan pun ada yang banyak ulang-ulang kan. So, jadi kita nak kena ingat susunan ayat tu kan. Alhamdulillah. Satu pengesan yang sangat menarik. Mungkin ustazah ada nasihat kepada para hufaz yang berada di luar, termasuk anak-anak ustazah sendiri, yang boleh ustazah kongsikan pengharapan dan nasihat yang baik untuk mereka. Saya bukanlah orang yang selayaknya untuk berkongsikan, banyak lagi kekurangannya sangat-sangatlah. Tapi antara yang saya ingat dulu, Ustaz Salih selalu pesan, kena mengulang 3 ke 5 juzuk satu hari. Tapi dulu mampulah, tapi sekarang dengan banyak tanggungjawab ni, kadang malu jugalah dengan Allah kan. Betapa tak mampunya untuk mengulang banyak-banyak macam tu kan. Itulah selalu cakap dengan anak-anak, tengah hafal Quran, tengah belajar ni lah, pegang Quran betul-betul. Sebab nanti insyaAllah bila dah ni bila kalau dah berumah tangga dah apa, mudahlah sikit kan. Sebab tanggungjawab tu besar, katakan. Allah bagi kita amanah yang sangat besar. Ya, kita kena kita kena berkorban untuk apa ni lah, untuk amanah tu berat lah kan. Jadi kita kena kuat lah untuk mujahadah, untuk mengulang Quran, insyaAllah. Baik Ustazah, soalan last yang nak tanya Ustazah. Ayah Ustazah, alhamdulillah dengan berkat usahanya dapat melahirkan 5 orang para hufaz, insyaAllah. Alhamdulillah. 5 orang yang baik. Baik Ustazah, ada soalan cepuk emas. Ada 3 soalan cepuk emas. Yang pertama, pilih salah satu dengan pantas. Yang pertama, kari ataupun gula lemak? Gula lemak. Naik kereta ataupun naik motor? Naik motor. Jalan luar negara ke dalam negara?
dalam negara je kot. Sebab dalam negara pun banyak lagi tak pergi. Baik, terima kasih kerana sudi mendengar sedikit perkongsian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.